Ramai owner rumah fikir yang kalau nak pilih warna cat dinding dengan warna langsir ni, tak penting pun nak fokus pada warna. Salah tu, sebab warna langsir dengan warna cat dinding ni dia mainkan peranan juga supaya rumah korang boleh nampak lagi luas, nampak lagi cantik. Okey, ini tips macam mana korang pilih langsir yang betul, yang match dengan dinding dan boleh buatkan rumah korang tu tak nampak serabut. Kalau dinding korang warna-warna yang soft, warna-warna yang cerah, macam warna putih ke, warna beige ataupun warna yang lembut-lembut, korang matchkanlah dengan langsir yang warna gelap sikit supaya tone dia tak lari. Contoh macam kalau korang nak ambil sheer curtain, langsir yang jenis nipis-nipis tu, korang ambil lah warna macam kelabu pekat ke, warna hitam-hitam kelabu ke. Kalau korang nak pilih langsir yang jenis blackout curtain yang totally tidak jarang dan sejenis yang tebal, ambil blackout curtain ni dengan warna yang pun lebih kurang sama macam dinding tapi lebih sedikit pekat daripada warna dia lah. Contoh macam korang cat warna dinding korang dengan warna beige dan korang ambil langsir yang warna-warna brown, macam tu. Dia macam masih dalam tone warna yang sama, cuma sedikit gelap dan juga sedikit cerah, macam tu. And then korang yang nak ambil langsir jenis layer curtain, layer curtain ni macam mana? Dia adalah korang gabungkan sheer curtain dengan blackout curtain. Korang double layer kan dia, korang guna langsir yang tebal dan korang lapikkan dengan langsir yang lebih tipis. Okey, macam ni macam mana pula nak matchkan dengan warna dinding? Okey, bayangkan korang ambil warna yang seakan-akan dengan warna dinding. Okay, contoh kalau macam korang cat warna dinding korang dengan warna yang coklat, warna coklat. Okay, untuk langsir korang ambil yang warna lebih soft, ataupun kalau nak ambil lebih gelap, ambil yang lebih gelap sikit daripada warna dinding supaya boleh nampakkan tone warna yang berbeza dekat situ tapi masih dalam gabungan warna yang sama lah. Korang boleh nampakkan bayangan warna-warna langsir yang boleh match dengan warna dinding korang tu. So jangan salah pilih. Jangan lupa sharekan tips ni pada kawan korang dan tunggu video yang akan datang.